العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Belakang tengok belakang. Okey. Kita masih lagi membincangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sembahyang musafir. Hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah sembahyang musafir. Cuma sebagai perinciannya, sebagai perinciannya, malam ni kita baca kitab fiqh yang berkaitan dengan sembahyang musafir, sama ada sembahyang qasar ataupun sembahyang jamak. Yang pertama, perbahasan yang pertama, salatul musafiri khalfal muqimi, sembahyang orang musafir di belakang orang mukim. Bila kita terlibat dalam musafir ini, kita tak boleh elak. Kadang-kadang kita sembahyang di belakang orang yang bermukim. Bila kita sembahyang di belakang orang bermukim ni, maknanya demo buat 4 rakaat kan? Demo sembahyang tamam. Kalau kita musafir, macam mana kita nak ikut? Kita nak kena tamam juga ke, ataupun kita boleh sembahyang 2 rakaat di belakang orang mukim? Boleh tak boleh? Di sini dia kata, idza dakhala al-musafiru fi salatin rubaiyatin khalfal imamin muqimin fala yakhlu min thalathati halat. Dia ada beberapa keadaan. Bila melibatkan sembahyang orang musafir di belakang orang yang bermukim, dia ada beberapa keadaan. Yang pertama, ayudrika ma'al imami thalatha aw arba'a raka'atin. Makmum yang musafir itu, dia sempat bersama dengan imam 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Dia masuk-masuk itu, dia musafir, dia masuk-masuk, imam dah 1 rakaat, maka baki 3 lagi. Ataupun dia masuk-masuk, memang imam berada di rakaat yang pertama. Yang pertama tadi, dia masuk-masuk sembahyang, dia musafir, imam bermukim, dia masuk-masuk, imam dah 1 rakaat, maka imam baki 3 rakaat lagi. Ataupun dia masuk di awal takbir bersama dengan imam, maka imam pun 4 rakaat, dia pun kena 4 rakaat. Jadi pendapat yang pertama, sebagaimana pandangan jumhur ulama, kalau dia masuk, imam masih baki 3 rakaat ataupun 4 rakaat, falyalzimuhu itmamu bihi wa itmamu salati arba'an khalfa imamihi indal jumhuri. Pendapat kebanyakan ulama, dia ikut sembahyang bersama dengan imam, maknanya 4 rakaat juga. Sebab imam bermukim, dia musafir, maka dia kena ikut sembahyang imam. Dia kena ikut sembahyang yang dilakukan oleh imam. Apa maksud? Bila imam itu bermukim, maknanya imam buat 4 rakaat, dia tak boleh buat 2. Pendapat pertama, dia kata tak boleh buat 2, berdasarkan kepada hadis ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi.
dilantik ataupun dijadikan imam itu untuk diikuti, maka jangan sekali-kali kamu berselisih dengan imam. Bila kita ikut imam, imam buat 4 kerana dia tamam, dia bermukim, dia tidak musafir. Kita yang bermusafir ni kena ikut imam juga. Itu pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi. Dalil ataupun hadis yang kedua, hadis Musa bin Salamah Al-Hazali faqala sa'altu ibn Abbas. Musa ibnu Salamah kata, aku telah bertanya Ibnu Abbas, kaifa usalli idza kuntu bi Makkah idza lam usalli ma'al imam. Bila aku sembahyang di Mekah, aku bermusafir. Musa bin Salamah tanya Ibnu Abbas, aku tak sembahyang bersama dengan imam, aku sembahyang sendirian. Faqala raka'ataini. Maknanya orang musafir, kalau dia sembahyang tak sembahyang berjemaah, dia sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang 2 rakaat. Sunnat Abi Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas kata itu adalah sunnah Abu Qasim, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat yang lain, wa fi lafzin inna idza kunna ma'akum salaina arba'an. Sahabat ini menyebut, bila kami bersama dengan imam, kami sembahyang 4 rakaat. Fa idza raja'na ila rihalina sallaina raka'ataini. Apabila kami pulang kepada rumah kami, maka kami sembahyang 2 rakaat. Qala tilka sunnatu Abi Qasim sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu adalah sunnah Abu Qasim, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibn Umar annahu kana yuqimu bi Makkah 10 fa yaqsuru as-salata. Dan asar daripada Ibnu Umar. Asar daripada Ibnu Umar. Jadi perbuatan ataupun perkataan sahabat ini dipanggil asar. Kalau daripada Nabi dipanggil hadis. Daripada hadis. Okey, asal daripada Ibnu Umar, dia kata, Ibnu Umar ini apabila dia sembahyang di Mekah, dalam keadaan dia musafir, sembahyang seorang diri, maka dia qasar sembahyang. Apabila dia sembahyang bersama dengan imam, dia sembahyang tamam sebagaimana sembahyang yang dilakukan oleh imam. Pendapat yang kedua kata dia sembahyang 2 rakaat juga. Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, sebab dia musafir. Walaupun dia ikut imam, maka imam bangun selepas rakaat yang kedua, dia tak payah bangun sebab dia musafir. Tetapi pendapat ini tidak ramai dipegang oleh ulama. Pendapat ini tidak ramai dipegang oleh ulama. Jumhur ulama pegang orang musafir ini diikut 4 sebagaimana sembahyang yang dilakukan oleh imam. Yang kedua, ayyudrikal ma'al imami raka'atan aw raka'ataini. Tadi dia masuk imam 4 rakaat ataupun 3 rakaat. Tiba-tiba orang musafir ini datang, masalah yang kedua, dia masuk-masuk, imam itu tinggal 1 rakaat. Imam dah 3 rakaat, sembahyang 4 rakaat ni imam dah sembahyang 3, dia masuk sekali rakaat yang terakhir. Dia sempat bersama dengan imam 1 rakaat ataupun 2 rakaat. Falil ulama'i fihi qaulani. Bagi ulama dia ada 2 pandangan dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Al-awwalu, yang pertamanya, annahu yutimmu arba'an wala budda. Pendapat yang pertama, mesti dia buat 4 juga sebab kerana dia ikut imam. Maknanya dia sempat 2 rakaat bersama dengan imam, imam bagi salam, dia kena tambah 2 rakaat lagi. Kalau dia sempat 1 rakaat bersama dengan imam, imam bagi salam, dia kena tambah 3 lagi sebab dia kena ikut sembahyang imam. Ini pegangan wahwa mazhabul jumhuri minal a'immatil arba'ah wa ghairihim. Ini pendapat jumhur ulama daripada ulama yang 4, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Wahwa qaul Ibnu Umar wa Ibnu Abbas
wa jama'atun minat tabi'in. Ini kumpulan-kumpulan ulama yang kata kena buat 4 juga, kena tambah 2 lagi. Itu pendapat selain daripada imam yang 4, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan satu kumpulan daripada tabi'in. Wastadallu bi adillatil mutaqaddimah. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang lepas. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam ataupun dilantik imam untuk diikuti. Maka kalau imam buat 4 rakaat, makmum pun 4 rakaat. Tadi kita sebutkan masalah yang pertama, imam dia sempat dengan imam 3 rakaat ataupun 4 rakaat, kena buat 4 rakaat juga. Masalah yang kedua, dia sempat 1 rakaat ataupun 2 rakaat bersama dengan imam, dia kena buat 4 juga. Pendapat yang kedua kata annahu tujzi'uhu raka'atani faqat. Pendapat yang kedua kata padan dia buat 2 rakaat. Kalau dia sempat 1 rakaat bersama dengan imam, dia tambah 1 lagi. Imam mukim, imam bermukim, dia musafir. Pendapat yang kedua kata kalau dia sempat 1 rakaat bersama dengan imam, dia tambah 1 lagi. Kalau dia sempat 2 rakaat bersama dengan imam, imam bagi salam, dia tak payah tambah 2, sebab dia musafir. Ini pendapat siapa? Wa huwa qaulu Ishaq wa Tawus wa Sya'bi wa Tamim bin Haslam sahabat kepada Ibnu Mas'ud, wa Ubay Muhammad ibnu dan Ubay dan juga Muhammad ibnu Hazam. Tapi pendapat ini tak ramai. Tetapi kalau kita nak beramal, kita nak buat boleh. Maknanya ada dalil dia. Kalau orang buat, kita jangan tegur lah, sebab ada dalil. Masalah yang ketiga, orang musafir ikut orang bermukim ni. Tadi yang pertama, dia sempat dengan imam 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Yang kedua, masalah yang kedua, dia sempat dengan imam 1 rakaat ataupun 2 rakaat. Masalah yang ketiga, ayyudrika ma'ahu aqalla min raka'atin. Dia sempat bersama dengan imam kurang daripada 1 rakaat. Dia sempat bersama dengan imam kurang daripada 1 rakaat. Kurang daripada 1 rakaat ni macam mana? Maknanya dia tak sempat 1 rakaat pun, maknanya dia sempat bersama dengan imam selepas imam bangun daripada rakaat pada rakaat yang terakhir. Dia masuk imam dah sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal ataupun ketika sujud, antara 2 sujud, ataupun imam berada di tahiyat akhir. Ini masalah yang ketiga. Macam mana? Dia masuk tu 1 rakaat pun tak dapat bersama dengan imam. Dia musafir, imam bermukim. 1 rakaat pun tak sempat bersama dengan imam. فذهب الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك رحمه الله تعالى إلى أنه يقصر خلافا لجمهور. Pendapat ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, Hasan Basri, An-Nakhai, Zuhri, Qatadah, Malik, Imam Malik. Imam Malik kata dia qasar sembahyang. Apa maksud? Kalau dia tak sempat bersama dengan imam, tak sempat langsung, walaupun 1 rakaat, dia qasar sembahyang, maka dia buat 2 rakaat. Dia buat 2 rakaat. Apa dalil yang dipegang oleh golongan ini ataupun kumpulan ini ataupun ulama ini? Man adraka minas salati raka'atan faqad adraka as-salata. Siapa-siapa yang dapat 1 rakaat, siapa-siapa yang mendapat akan imam daripada sembahyang 1 rakaat, sesungguhnya dia telah memperolehi sembahyang. Di dalam perbahasan hadis ini, dia 1 rakaat pun tak dapat, tetapi dia sempat bersama dengan imam, maka dia tidak ada rakaat dia bersama dengan imam tak dapat. Jadi dia ikut posisi dia, kedudukan dia, keadaan dia, dia musafir, maka dia tambah 2 rakaat lagi. Tetapi jumhur ulama kata dalam masalah yang ketiga ini, jumhur ulama kata kena tambah 4 lah. Sebab apa jumhur ulama kata kena tambah 4? Sebab ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi.
Dilantik imam untuk diikuti, jangan berselisih dengan imam. Imam tadi sembahyang 4 rakaat, walaupun dia tak sempat rakaat bersama dengan imam, dia kena buat 4 jugalah sebab dia ikut imam. Okey, boleh faham tuan-tuan? Sebelum kita terus, ada soalan? Sila. Biasanya kita lalu kat highway, kita tak tahu imam mungkin ke. Jadi tak apa, sebab niat imam kita tak tahu kan, maka kita tengok, pilih pendapat, tiga pendapat ini. Kita tak tahu dia musafir ke tak musafir, itu tak ada masalah, sebab niat makmum dia tidak mesti sama dengan niat imam. Maka bila kita musafir, kita sembahyang 2 rakaat, ataupun kita sembahyang 4, mungkin dia tamam, kita masuk dia dah 2 rakaat, ataupun dia dah rakaat terakhir, kita tak tahu, mungkin dia tamam, mungkin dia musafir. Maka tindakan kita boleh terkena kepada salah satu daripada 3 pendapat ini. Boleh kena, buatlah yang mana satu, semuanya ada dalil betul. Terpulang, boleh duduk. Dia nak sambung pun boleh. Pendapat yang pertama tadi, yang kedua dia cukup, dia tak payah tambah. Tapi jumhur kata dia kena tambah sebab mengikut imam. Kalau dia tak tambah pun ada pandangan, boleh. Sama ada dia niat farakah, sama ada dia boleh niat farakah ataupun dia tidak perlu niat farakah. Sama ada dia niat farakah ataupun dia tidak perlu niat farakah, kerana kedudukan dia 2 rakaat. Yang nak kena niat farakah ni dia beza dengan imam, dia nak keluar daripada sembahyang tu, tetapi memang dia dah habis sembahyang, sampai 2 rakaat dia habis sembahyang. Okey ya? Jadi perbahasan yang seterusnya kita akan sambung pelajaran yang akan datang. Dia banyak lagi ni, takut tak ada nak ingat dan tak ada nak tangkap. Saya bagi sikit dulu, dia banyak lagi perbahasan dia.